Hai semua, kembali lagi dalam channel aku, Hobi Pape. Dan actually hari ni aku last day di Osaka. So kita free and easy punya aktiviti je lah hari ni. Tapi itulah free and easy pun aku tengah nak cari tempat-tempat yang aku nak pergi, seperti Pokemon Center. Siapa lagi lah? Entahlah, kita tengok lah. Sebab commonly kita akan jalan di Shinsaibashi. So sini ada macam-macam lah. Semua kedai ada. Uniqlo semua, kau tengok Uniqlo. Berapa tingkat Uniqlo? Kan? Besar gila. Okay, kita jalan satu-satu lah. Kita tengok macam mana. Shinsaibashi ni memang panjang gila, daripada hujung ke hujung, dan dia bersambung dengan Dotonbori. So dia bersambung dengan Namba, seingat aku. Itulah. Aku ada hati juga nak tengok Exit ni, tapi Exit ni buka pukul 11 rasa. Tak silapnya 10 ke 11. Sekarang pukul 9 lebih rasa. Diorang kat sini tutup awal, tapi buka pun lewat juga. So aku tak tahulah dia orang meniaga ni, apa orang kata, kenapa dia orang meniaga waktu pendek lah kan. Work life apa orang kata? Work life balance lah. Gitu kan. Parkour. Aku rasa aku kena masuk parkour ni. Sebab aku rasa macam Pokemon kat sini lah. Kau Pokemon depan lagi. Sekejap aku nak check lah. Kita try masuk. Kita cuba masuk. Sebab aku ternampak ada satu kedai Lego. Aku memang nak pergi Lego jap. Kita tengok jap. Tingkat berapa lah? Ada ke? Okay. Sorry, aku baru terperasan. So, nombor 6. Kita ada Capcom Store Osaka. Pokmart. So, aku rasa Lego kat sini. Pokmart ni pun kita boleh juga check it out. Jom. So actually kita masuk mall lah sebenarnya. Bau-bau Isemiyaki Tiffany. Kita pergi ke tingkat 6. Jom. Naik eskalator. Kita nampak dah. Okay, tengok. Yeah, ini tujuan aku. So kita sampai terus Lego. Okay. Tapi actually Lego ni sebenarnya sama lah. Sebab biasalah is universal lah, lebih kurang kan. Tapi satu benda juga yang aku fikirkan aku nak, aku tak mungkin beli yang macam ni tau, Mario apa semua. Tapi aku rasa aku nak beli something yang Konnichiwa. Ni, tengok decoration dia lain. Decoration dia memang takoyaki apa semua ni, Japan punya ni lah. Tapi kejap, aku nak tunjuk korang satu benda yang aku possible beli. Sebab aku rasa ni kat Jepun je tau. Ni kat Jepun je. Kejap, mana? Ni guys. Ni aku cakap, the only in Japan. Nampak kat sini pun dah tulis Japan Exclusive Package. Korang takkan dapat ni dekat mana-mana. Sebab tulisan ni je. Dia benda sama guys, tapi tulisan ni je. So aku memang akan grab, tapi aku takkan ambil yang besar-besar lah kot. Sebab tak muat ni rasa. Memang tak muat ni. Tapi ni pun tinggal satu. So kita ambil dululah kot, kan? So tak tahulah macam nak ambil satu lagi ke yang medium size macam ni ke.
Uish. Yang lain sebenarnya sama je guys. Sama, memang sama. Tapi tak apalah, kita just go through, kita pusing. Kita tengok apa ada. Ni parts-parts lah. Parts-parts macam biasa juga. Ini aku tak tahu ada jual buku. Okay, kita tak ada jual buku macam bag macam ni, aku tak sure. Tapi macam ni adalah macam accessories ni kan, case apa semua. Ni basically sama je. So tapi sekarang aku tak sure Lego apa baru. Ada One Piece lah. Ada One Piece. Macam ni, One Piece. One Piece. So One Piece memang cantik lah, kan? Okay. Okay, ni baru. Ni baru. Ini memang memang lawa gila weh. Jack Sparrow. Apa? Black Pearl. Jack Sparrow Pirate Ships. Ini mahal gila ni. Tak silap aku. Sekejap. Kalau harga dia RM50,000. Harga dia RM50,000. Kau bayangkan 10 300 3, 6, 9, 12, 15 RM1,500. Lebih kurang. Aku convert bodoh-bodoh je lah. So RM1,000 ni RM1,500 memang mahal Okay, aku cuma actually aku nak dapatkan ni je sebenarnya. Dengan aku nak dapatkan chop passport. Okay, sekejap nanti aku tunjuk. Here and here. Okay. 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 Takoyaki. Yes, takoyaki. Okay, arigatou gozaimasu. Okay, kita dah beli Lego. Yahoo! Kita dah settle satu. Ni yang baru basketball ni. Lepas ada kasut juga ni ya. Uish, nice gila weh. Okay, so aku nak keluar daripada kawasan ni, tapi aku tengok dah macam-macam ada pula sini. Godzilla ni. Weh, beribu habis ni. Tak apalah, aku masuk just go through. Kalau ada benda yang betul berbaloi untuk dibeli. Tapi no video lah. Alah, kat sini kadang-kadang dia macam strict juga tau. Dia tengok kedai macam Lego tadi macam chill je masuk. Tapi ni apa gila lah. Buat bodoh lah, rekod lah. Ni lah ni, apa ni? Ke rosak, tak keluar. Tu. $1,200. Murah. Tak adalah murah, RM30 juga. RM1,000 lebih kurang RM30. Bicycle. Ada chop, ada stiker. Ni aku dekat Donkey semalam ada ni aku tengok. Tapi macam malas lah. Okay, kita dah kena tegur dah. Tak apa, kita keluar je. Sebab macam aku cakap lah, aku nak keluar daripada kawasan ni. Tapi sebab kita tengok macam-macam pula, dengan ada Shinchan-nya. Geram tengok barang-barang dia ni tau. Comel-comel tau. Tengok baju dia. Bahaya aku masuk kan terbeli. Jangan ikut mainan Abah, terbeli tak apa. Ni melampau ni, terbeli ni. Tak boleh. Bahaya. Sebab aku ni tak boleh benda-benda comel macam ni. Sold out. Suka orang kumpul akrilik ni. Aku kumpul stiker tapi perlu ke? Tak apa. Kita jalan. Ada vending machine. Comel gila. Alamak, aku seorang pula dah. Aku nak selfie lah. Aku nak selfie. Wafak Dah lah aku berpisah dengan abang aku semua ni. Pasal aku jalan seorang, merapu pula duduk sini. Saya telah keluar. Tapi aku berpasang keluar-keluar ni tengok Pok Mat. Beratur lah
Gila betul lah dia orang ni. Dekat Malaysia beratur, kat sini beratur. Kau nak apa sebenarnya? Cari labu-bu lah. Ni Rila Kuma store. Comel-comel juga. Tak sanggup aku nak beratur-beratur ni. Malas lah. Aku malas. Tapi macam berkenan juga nak tengok. Ada takut ada Japan punya eksklusif ke apa kan. Macam tu baloi lah kalau kau beli. Kalau kau beli yang biasa-biasa ni, kau pergi balik Malaysia pun kau still kau jumpa tau. Cumanya payah juga sebab kat Malaysia pun macam beratur-beratur. Itulah. It's all about hype. Kan? Dan this one Snoopy pun aku dah berbelanja hari tu kat Kyoto sikit apa semua. Kat USJ pun ada semalam. Alah bahaya. Ultraman. Selfie jap. Okay. Sini ada Capcom store. Okay, sebenarnya kan aku cakap aku nak pergi Pokemon sebenarnya. Tiba-tiba aku nampak signage ni tau. So boleh terus masuk lah kan? Boleh terus ni Pokemon Center. So okay, kita tak payah turun. Tadi kan aku cakap aku nak turun sebab aku nampak macam ada benda tau. So kita just go straight Pokemon. Sebab itu tujuan kedua kita pada hari ini. Aku just nak pergi Lego yang Pokemon. Kita tengok Pokemon ada apa. Patut tak jumpa. Kita kena pergi tingkat 9. Aku tak baca betul signage tadi. Dia ada tulis lah 9. Aku macam nampak 6. Sebab aku memang dah dekat tingkat 6 kan. So kita kena naik lagi guys. Aku pernah datang Pokemon Center sini, Osaka. Tapi nya di Osaka Station. Tapi Osaka Station tu macam kecil. Yang ni besar sikit. Ya kot. Besar lah sebab dia ada sebelah dia ada Pokemon Cafe. Tapi Pokemon Cafe tu kalau korang nak duduk kena book makan. Aku tak book lah kot, tak buat reservations lah. Sebab kita pun tak tahu boleh makan ke tidak. Pastunya tak silap aku macam susah. Macam kau kena berebut kan. Hopefully tak ramai lah macam Pok Mat tu. Serabut aku. Satu benda lah kat Jepun ni. Kerja nak beratur je. Marah. Dalam musim panas sekarang. Panas hati. Tak boleh lah. Kalau korang nak berjalan jangan datang musim panas. Datang lah time-time sejuk-sejuk lah. Tak sebiasanya winter. Winter pun seksa juga. Datang time-time musim bunga ke, sejuk-sejuk sikit. Gambar pun best. Ni 9. Okay. Kejap. Mana? One Piece. Pokemon Center. Yes, nampak dah guys. Pokemon. Aku ni kan dah lama tak main. Dah lama dah tak mengikuti. Aku dah lupa-lupa dah nama. Aku tahu ni je. Ni kuat asli. Ni 3 apa orang kata, starter Pokemon untuk yang gen baru. Gen apa lah? Scarlet Violet lah. Tapi nama tu aku tak tahu. Tapi itulah Meowth, Kokoko Kokoko. Dan Three Birds Legend guys. situ cafe. Ya Allah. Gila. Pokemon. Sini dia panggil Pokemon Center DX. Aku tak tahu apa maksud DX tu tau. Articuno, Zapdos, Moltres dia kata dah, lupa. Aku dah kata. Tu ada Meza Star. Ada boleh main Meza Star guys. Apa tu kita boleh, orang kata apa, kat Malaysia boleh kan. Kenapa aku punya zoom ni? Okay, untuk cafe ni sekejap. Macam dalam tu ada tempat makan. Nampak tak? Ada orang duduk situ.
Tapi it's okay lah, macam ramai lah. Tapi aku rasa macam kalau kita just beli benda ni pun tak apa kan. Weh bapak, alamak, aku tak ada duit. Aku duk tengok satu-satu ni geram masa. Aduh. はい、お買い物中の皆さん、今月お誕生日のお客様がいらっしゃってます。お客様もぜひ一緒にお祝いをお願いし Weh, ます。 tadi bear dia ni kan. では、せーのと言ったら、ハッピー Oh, shiny Rayquaza. せーの、ハッピーバースデー。 Happy birthday. Budak tu dapat happy birthday ke? aku sebelum datang aku dah macam plan tau. Aku rasa aku takkan beli plushie lah. Sebab plushie ni macam tak tahulah, aku just anggap macam boleh dapat mana-mana kot. Macam lah. Tapi aku tengok ada geram ni lah kecil-kecil ni. Aduh, hai. Ya Allah, tolonglah tahan nafsu aku. Weh, happy aku duduk sini. Ni apa ni? Ni kau mandi ni bath bomb bath bomb. Ni ada jual macam deck playmat. Kita ada playmat. Kita ada apa ni? Case ni. So kita ada ni. Ni apa? Pin eh? Pin ke? Oh, apa ni? Apa orang panggil tu? Tenting. Okay, aku bawa korang pusing dulu. Sebab memang aku perlukan masa aku bersendirian. Tengok apa hasil tangkapan. Hei, risau rasa. Ini sudu-sudu pun silap aku beli ni aku rasa. Comel kot. Bekas air ni macam tak patut tau. Tapi macam nak beli. Ini aku rasa kau boleh jumpa je dekat ni. Kat mana lah, Aisetan ke apa kan. Kat Malaysia, kat LCC. Ni ada je ni. Tapi ni pun tak boleh makan juga aku rasa. Aku sekarang ni nak cari apa lah, macam nak cari kad aku. Okay, aku dah habis pusing ke? Mana comel lah, ya Allah. Ya, rasa gelap aku punya ni. Hai. Oh, aku ada member aku baru lahir anak. Boleh lah kot belikan dia. Ini, okay, ni guys. Ni tak payah. Ni korang boleh jumpa. Ni korang boleh jumpa everywhere. Aku tak tahulah. Aku rasa boleh jumpa lagi lah. Boleh jumpa lagi. Macam Moncol ni, aku rasa aku tak trigger sangat untuk membeli. Sebab benda ni korang boleh jumpa. Cuma yang benda-benda macam ni je ni. Plushies. New item. Apa ni? Headband. Baju tidur. Apa ni? Aku dah kena tahan lah tadi. Macam mana nak cakap? Aku tak boleh rekod lah. Sebab aku pun malas nanti. Aku nak cari barang dulu. Kita tengoklah apa hasilnya. Okay, aku baru keluar. Aku rasa macam lama gila aku duduk dalam. Okay, aku saja beli kad booster pack. Aku dah lama tak main, tahu tak? Aku dah lama tak main. Ini semua salah bond. Okay, so itulah, beli macam tu lah sikit. Pokeball tu aku nak bagi-bagi orang lah kiranya. Macam tak ada apa sangat lah.
Itulah. Tak apa. Apa lah, tak nampak apa aku beli. Aku cuba tahan nafsu tau. Ni pun tak pasal-pasal lah plush aku beli. So, aku tengok dia gantung macam ni, boleh lah ni. Gantung kat beg aku. Kan zaman-zaman gantung-gantung labubu kan. So aku gantung lah Pikachu. Gitu. Tu ada macam mainan budak. Tu anak kawan aku baru lahir anak. Okay. Right, kita pergi ke situ pula. Aku rasa macam aku berhemat sikit kot berbelanja sebab tak mengejutkan lah total. Mengejutkan untuk aku. Okay, jom. So barang dia macam ni je. Sebab dia dekat lawa weh restoran dia. Kena tegur. Aku tadi baru nak shoot dekat dalam tu kan. Ni lah baca bahan barang dalam apa orang kata, dalam, sebab dia more tu cafe kan, restoran kan. Cantik lah. Hitam ni cantik lah Pikachu. Tu je lah. Lepas tu plush toy. Okay, tu je. Jom. Okay, kita dah keluar Pokemon Cafe. Sorry lah guys, aku kena tegur lagi semua. Semacam kacau lah. Kita nak buat konten kan. Kita nak tunjuk. Apa adalah aku beli plush tu sebab macam tak tahulah, pada aku murah lah kot untuk aku berjalan ni. 30 lebih, macam RM40 sebiji. Boleh lah sebab Pokemon Cafe kot kan. Macam tu lah kan. So aku belilah satu yang besar, kecil-kecil. Tu je lah. Tu yang comel tu. Okay. So dia yang besar kecil tu. Sekejap. Okay. Yang besar sekejap. Besar. Mana ni? Oh ni. Yang tu yang besar. Nampak? Itu. Yang kecil-kecil macam tu. Yang kecil-kecil macam tu. So aku beli yang tu lah guys. Okay, so ini yang slot masuk apa semua ni. Actually macam kena booking actually. Tapi aku rasa kalau korang line up, tengok dia kata please line up. Line up doesn't not guarantee a seat. Itu pun kalau ada kekosongan. So macam kalau tak crowded sangat semua, korang boleh beratur je lah. Korang boleh beratur. Macam sekarang ni mungkin pukul 12.30 punya slot kan. So tengok macam mana. Kalau tak ramai, korang boleh join lah makan. Tapi serius guys, aku tadi kan aku nak record dalam tu. Aku nak record semua. Lepas tu aku kena tegur. So aku tak dapat record lah. Tapi aku duk tengok dia orang makan semua. Gila weh, cantik. Makanan ni cantik gila. Serius. Dengan apa, nasi tu bentuk Pikachu lah apalah. Aku macam geram ke. Serius, geram gila. Tapi lepas tu dia ada certain barang macam gelas ke apa, korang boleh beli, macam beli air dan korang boleh dapat gelas tu terus dalam orang kata apa, dalam restoran ni, dalam cafe dia. So macam tu lah. Okay, sekarang ni aku nampak Tomika. Kita tengok Tomika and then kita ciao lah. Sebab aku macam tak keluar lagi dari tempat ni. Pokemon Center, Pokemon Cafe, Mega Mayak. So tengah ni Tomika. Okay, tapi macam Tomika ni, kalau ada benda yang special mungkin boleh lah. Kalau kau nak benda special boleh lah kalau kau nak beli kan. Kalau tak, benda sama lah juga. Kalau korang masuk Toys R Us ke apa ke semua, pasti juga jumpa yang kecil-kecil tu lah. Tapi ni mungkin tak ada ni kan. Tapi ni macam mahal lah pula. Itulah. Macam ni aku rasa standard je kot ke apa. Tapi ni ada Tomika Shop. Benda-benda macam ni lah. Benda macam ni okey lah, cantik lah kalau nak beli kan. Kalau tak lain macam ni. Ada macam diorama sikit ke apa semua ni. Tapi aku rasa ni pun ada juga ni. Aku rasa ada juga. Ni pun ni ada. Ni confirm ada. Ini yes, ni confirm ada. Kita dah tengok dah. Ni pun confirm ada. Ni aku tak pasti. Ni ada macam garage. Aku tak pernah jumpa lagi. Tapi ni common. Cumanya mungkin ada certain model
yang kita susah jumpa. Yang tu je lah. Tapi sebabkan aku tak reti sangat benda ni, Aku biasalah, aku collect ni benda aku suka je. Aku rasa cantik aku beli lah kan. Itu ada kereta Supra semua. Macam tu aku jarang jumpa juga rasa. Macam tu lah kiranya. Macam ni kan. Ni ada je ni. Ni ada je. Tommy Tech ni macam detail sikit lagi. Okay, kita ada cars. Ni kita ada cars guys. Cars. Menarik. Ini aku kena call Bond. Bond pun pengumpul cars kan. Ini possible tak ada. Sebab ini baseball Japan. Ini comel ni kan. So ini possible lah kalau nak beli. Cantik comel. Sekejap, kita pusing sekejap. Kita just go through one round macam tu. And then aku nak call Bond untuk ni BTS ni, Tiny Tan dah ada. Ni pun Demon Slayer dah ada. Maksud aku dah ada as in dijumpai lah. Ini semua macam senang carilah lagi. Cuma tu aku tak pasti. Tu macam comel lah. Ni aku tak pernah nampak lagi ni, yang binatang-binatang ni kan. Itulah, dia ada baru aku rasa ni. Nak cari yang something yang special ni. Baru baloi kita datang sini beli. Okay. Belah ni macam train. Tadi pun aku tunjuk ada train. Aku tak pergi belah sini tadi. Train, lepas tu tak ada budak punya Thomas ke apa. Ini macam brakes. Tomica Rail. Tapi ni. So ni ada merchandise lain lah. Ni Kirby Cafe. Wah, Kirby Cafe. Lama comel lah. Tak boleh. Aku tak boleh belanja dah. So ni ada demonstration. Syok main train ni. Tapi itulah aku, sebab dia aku suka tengok, tapi untuk aku mencuburi tu macam mana cakap, macam bukanlah kata kurang minat, macam tak kesampaian tau. Tak kesampaian ni benda ni. Sabun lah, jual sabun. Ada tempat sabun lah, apa semua. Nice lah. Tu ada kasut lagi. Ni lain lah sikit kan. Kita takkan jumpa lah kot benda-benda macam ni. Ni ada macam accessories lagi. Baloi lah. Kalau korang nak main ni okey lah juga. Ini takut kan beli kat Malaysia kan. Toys R Us mungkin Toys R Us jual je kepala train ni ke apa kan. Tapi mungkin accessories dari segi track dia, rail dia, apa benda semua kan, kita nak tambah apa-apa ke, mungkin kekurangan lah kat situ. Sayang lah kan. Kat sini memang dia orang boleh kata agak into train lah. Dia orang ni memang tahu lah, macam benda yang famous tau train ni kan. Okay. Okay, bagi aku pusing-pusing dulu guys. Okay, kita dah gila, baru keluar daripada apa ni, Tomica. So boleh tahan banyak juga aku beli. Gila lah. Aku nak berhemat. Aku nak orang kata apa, chill-chill je. Jadi macam gelepon semua benda. Aduh. Okay ni. Ni antara yang sebaik jumpa juga kat sini. So ni antara tak silap aku macam very iconic jugalah. Iconic untuk macam Jepun. Dia sebenarnya gam lah sebenarnya. Tapi benda ni sebab dia macam dipakai oleh budak-budak sekolah rendah.
setahu aku lah. Sejadinya dia dah jadi satu macam benda yang macam tu lah kata macam ikonik, tapi dia dah bukan setakat gam lah. Dia buat macam-macam lagi. Aku hari tu juga memang nak mencari ni. Aku ingat aku nak beli satu je lah untuk diri aku lah. Untuk diri aku je. Tak nak lah beli untuk orang. Banyak dah. Kepada subscriber jangan marah saya tak beli. Awak mesej lah saya, tanya belikan ke, gitu lah kan. Tapi ni aku post bila aku tak tahu. Tata dah sebulan dah aku balik. Ada. Oh, pada mana-mana yang pernah message aku, minta maaf sebab aku kan busy. Sekarang aku ada free sikit. Mana janji-janji aku nanti aku akan sampaikan. Don't worry ya. Okay, aku takut tak boleh record dalam ni. Bye. Okay guys, aku tadi, dia orang ni bukan faham English sebenarnya, susah nak bercakap. Aku tadi ambil benda tu, aku cakap lah glue ke kan. Lepas tu dia macam muka belik. Aku macam aku dah risau dah. So jadi, tapi sebenarnya yang aku ambil tu lotion. Tapi dia bukan lotion, dia macam krim sapu. Sebab dia tulis situ medicated. Aku pun tak terbaca tadi. Lepas tu rupanya yang glue tu adalah lain. Tapi aku belilah. End up aku beli glue. Sebab tak silap aku asal dia glue, tapi because of dia dah macam aku cakap, dia dah iconic. So jadi dia dah tukar-tukar kepada benda-benda lain tau. Macam-macam lah, dah jadi macam-macam dah lah. So aku beli juga glue sebab itu asalnya setahu aku. Okay. So sekarang ni kita orang dah kena bekerja, berkumpul. Sebab flight nak balik Airbnb untuk kemas bag lagi, nak masuk barang-barang lagi, dan get ready untuk pergi airport kan. Okay. So aku rasa sampai di sini saja. Aku pun dah tak boleh berbelanja dah kot. Too much spend. Menangis lah. So kita catch up lagi bila-bila. Aku pun lama tak buat video. Dan memang sampai di sini sajalah. Okay, thank you guys. Thank you for watching. Kalau mana-mana video yang aku ada terakam tu, aku akan selit masuk sekali lah. Tapi untuk buat waktu sekarang, sampai di sini saja. Right, thank you semua. Jumpa di Malaysia. Tadi jalan sana kan, sikit kaki dah guys. Tengok seat dia, cantik kan. Simple lah untuk orang-orang jalan kaki sini. Abang aku ada area situ, dalam sana tu. Allah, aku bateri pun nak habis lah ni. Dah lah panas. Tapi hari ni Alhamdulillah lah, tak sepanas semalam lah. Hari ni macam ada mendung-mendung sikit. Dan ikut cuaca pun dia macam ada mungkin berkemungkinan hujan. Macam tu lah. Itulah guys. Okay. Malasnya lah aku nak jalan ke sana. Baliklah kita. Kita baliklah. Oh. Kita tak boleh check in bag lagi. So kita habiskan duit kita. Shilling-shilling kita di Gachapon. Tapi kalau Gachapon ni kena cari yang special sikit lah. Kalau ada lah. Sebab ni common. Common maksudnya takut kat Malaysia ada dah. Banyak pula. Oh ni comel ni. Cari-cari macam ni ke kan. Kereta. Tadi aku nak mereka tu guna controller. Tapi bukan macam Nintendo, tapi something controller lah. Console. Oh. Ini smart.
Hati lah. Or in your seat pocket at all times. Please keep an eye on your personal belongings at all times. We are proud to celebrate 60.